Bila kita sebut tentang jin, masih banyak lagi di luar sana kalangan masyarakat awam daripada orang Islam sendiri masih lagi tersasar dan keliru di antara tiga golongan ni. Yang pertama kita sebut sebagai jin, yang kedua kita sebut sebagai iblis, dan yang ketiga kita sebut sebagai syaitan, ataupun orang Melayu selalu sinonim dengan kalimah setan. Jadi hal tiga ni pun ramai lagi yang masih blur, ramai lagi yang masih kabur, ramai lagi yang masih keliru. Dan insya-Allah mudah-mudahan malam ini kita akan cuba menghuraikan ketiga-tiga konteks golongan ini walaupun pada tahap yang amat-amat sederhana. Sebagai contoh, sebenarnya telah lama dilakukan oleh ulama-ulama Islam untuk mengeluarkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat masing-masing berkenaan dengan tiga golongan yang saya sebutkan sebentar tadi. Bahkan perbahasan-perbahasan dan perbincangan-perbincangan dalam konteks ini kita boleh rujuk dalam mana-mana kitab-kitab tafsir yang besar dan muktabar. Antara lain sebagai contoh dalam tafsir Tabari ada diketengahkan isu dan permasalahan ini. Dalam tafsir Imam Qurtubi ada diketengahkan tentang isu dan permasalahan ini. Dalam tafsir yang besar, tafsir Mafatihul Ghaib ataupun nama lain tafsir Kabir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sekalipun ada perbahasan dalam mengenengahkan isu yang kita nak bincang ini. Apapun ulama-ulama telah mengenengahkan pandangan dan pendapat masing-masing, tetapi secara umum pada malam ini ialah kita harus pandai membezakan, terutama tentang makhluk yang ingin memperkatakan tentang makhluk yang lain. Apa yang saya nak maksud ialah kita dalam konteks manusia, dan kita nak membincangkan satu jenis, satu spesies makhluk ciptaan lain atas nama jin ke, atas nama iblis ke, atas nama setan ke. Jadi di sini kita ada keterhadan. Maksudnya kita ada lapis-lapis kerana membayangkan alam yang kita hidup, alam yang kita diami ini mempunyai corak dan dimensi yang cukup berbeza di antara manusia dengan alam jin itu sendiri. Secara umum Allah menegaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menjadikan ataupun tidaklah aku menciptakan dari kalangan jin dan manusia itu kecuali hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada aku. Kalau kita lihat kepada konteks ayat ini, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ialah tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk beribadah, atau dengan kata lain mengibadahi Allah ini sebagai Tuhan, mengibadahi Allah ini sebagai pencipta, dan juga mengibadahi Allah ini sebagai Tuhan yang menurunkan peraturan-peraturan dan perundangan-perundangan yang selayaknya untuk diikuti dan dipatuhi, sama ada dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Bila kita menyebut konteks beribadah, dia akan nampak lebih khusus. Adakah tujuan Allah ciptakan manusia ini semata-mata hanya untuk beribadah? Adakah Allah menciptakan jin ini juga semata-mata untuk beribadah? Tetapi bila kita lihat kekhususan perkataan ibadah ini, dia akan memberikan satu bayangan yang lebih besar. Dia akan memberikan satu bayangan yang lebih luas untuk mencapai matlamat dan konteks pengibadahan kepada pencipta yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dia juga perlu menelusuri dan melalui jalan-jalan untuk sampai kepada konteks ibadah.
Apa yang kita nak tekankan, jalan-jalan tersebut mereka juga perlu melalui konteks keimanan dan konteks keislaman itu sendiri. Bila kita sebut tentang keimanan, ini telah digarapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya yang cukup banyak berkenaan dengan soal keimanan. Begitu juga ditambah, dipelas dengan hadis-hadis Rasulullah yang dianggap benar dan sahih tentang soal keimanan, keyakinan ataupun akidah. Maksudnya, bila umat manusia ini, lebih-lebih lagi pengkhususan kepada yang beragama Islam, kita diwajibkan untuk beriman dan meyakini tentang rukun Islam yang 6, baik atas nama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, hari kiamat dan seterusnya, qada dan qadar. Begitu juga atas dasar meyakini atas keislaman rukun Islamnya dengan 2 kalimah syahadah diucapkan dengan lisan dan dengan penuh keikhlasan dan juga dengan penuh pemahaman yang sejati tentang hakikat kedua-dua syahadah yang diucapkan. Begitu juga kita diarahkan dan diperintahkan untuk menunaikan salat 5 waktu, menunaikan zakat bagi yang berhak dan berkemampuan, dan wajib menerima zakat bagi yang kekurangan dan memerlukan. Begitu juga kita diwajibkan berpuasa 30 hari di bulan Ramadan dan seterusnya menunaikan haji di Mekah Baitullahil Haram bagi mereka yang berkemampuan. Konteks ini sebenarnya atas nama keimanan dan keislaman bukanlah berlegar-legar kekhususan pentaklifan dia pada manusia, tetapi hakikatnya keimanan dan keislaman ini juga berlaku kepada satu lagi jenis makhluk lain yang juga ditaklifkan oleh Allah, yang digabungkan konteks dan komponen dia sekali dengan manusia dalam ayat Zariyat 56 tadi, termasuk golongan jin. Jin juga diminta taklif oleh Allah untuk beriman. Jin juga ditaklifkan oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Lantas atas 2 komponen yang paling penting tadi, inilah yang akan mengarahkan kepada konteks ibadah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah dan tidak mengenali Tuhan, kepada siapa kita nak mengibadahkan ibadah-ibadah kita? Kalau kita tak ada Islam sebagai sumber perundangan, sumber penghayatan, dan ini adalah memaksa juga kita zero ataupun kosong tentang pemahaman ibadah yang sebenar kalau tidak mengenali ciri-ciri dan sifat-sifat serta konteks-konteks agama Islam sendiri, baik dari sudut arahan, baik dari sudut larangan. Baik, bila kita nak hurai tentang ketiga-tiga konteks, apa yang dikatakan sebagai jin, apa yang dikatakan sebagai iblis, dan apa yang dikatakan sebagai setan. Pertama sekali kita ambil yang paling umum. Bila sebut yang paling umum, sememangnya jin lah. Bila sebut tentang jin, dia juga akan membawa kepada soal taklif tadi. Bila adanya soal taklif, dia akan membawa kepada 2 benda. Sama ada dia akan mengarah kepada keimanan atau mengarah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang soal iman dan kufur bukan hanya berlaku kepada manusia, tetapi iman dan kufur juga berlaku kepada makhluk yang namanya jin. Dan begitu juga tentang soal pembahagian. Pembahagian sudut apa? Pembahagian dari sudut sifat-sifat manusia dan jin. Dalam awal-awal surah Al-Baqarah bila kita baca, di situ Allah dengan tegas memafarkan antara sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Antaranya
Allah berkata bahawa di kalangan manusia ini ada di kalangan yang beriman, di kalangan manusia juga ada di kalangan yang munafik, di kalangan manusia juga ada di kalangan manusia yang fasik, dan di kalangan manusia juga ada di kalangan manusia yang kafir dan kufur pada Allah. Bila melihat kepada empat konteks yang dihubungkan dengan manusia, baik atas nama beriman, baik atas nama munafik, baik atas nama fasik, baik atas nama kafir, begitu jugalah keempat konteks ini boleh dipalitkan dan dinisbahkan dengan alam jin. Jin juga demikian, jin juga sama. Ada di kalangan jin yang beriman pada Allah dan Rasul, ada di kalangan jin yang bersifat munafik, ada di kalangan jin yang bersifat fasik, dan ada di kalangan jin sendiri yang kafir, kufur, ingkar kepada setiap arahan-arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila demikian, di mana kita boleh temui sumber? Di mana kita boleh temui dalil-dalil? Di mana kita boleh temui hujah-hujah untuk menyatakan demikian? Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Jin sendiri. Bila kita rujuk surah Jin, cuba kita belik Al-Quran dan rujuk ayat nombor 11. Dalam ayat nombor 11 Allah berfirman, wa anna minna salihun wa minna duna zalika wa kunna tara'iqa kidada. Dalam ayat ini Allah sebut wa anna, dan sesungguhnya bahawasanya. Ayat ini adalah penegasan bahawa dah jadi kesediaan ataupun makluman. Minnas salihun, ada di kalangan antara kita ni orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ini adalah satu pengakuan bahawa di kalangan jin tu sendiri ada hak baik, ada hak saleh. Wa minna duna zalika, dan ada juga di kalangan kami ni kebalikan daripada hal yang disebutkan tadi. Maksudnya selain daripada hak baik, selain daripada yang beriman, ada hak selain daripada tu. Sebagaimana yang disifatkan pada manusia tadi, tolak hak beriman, ada hak munafik, ada hak kafir, ada juga yang fasik. Wa kunna tara'iqa kidada, dan sesungguhnya kami juga mempunyai jalan-jalan, kami juga mempunyai cara-cara yang tersendiri dalam menempuh pelbagai kehidupan ini. Maksudnya lebih jauh ulama-ulama membahaskan, selain daripada keempat konteks tadi, alam jin juga sama seperti manusia. Sama tang mana? Sama tang sudut beragama. Kalau manusia ada yang Yahudi, kalau manusia ada yang Nasrani, kalau manusia ada yang Islam, bahkan melebihi agama-agama samawi tiga yang disebutkan tadi, manusia ada yang beragama Hindu, manusia ada yang beragama Buddha, manusia ada yang beragama selain daripada yang disebutkan. Bahkan di luar konteks agama sekalipun, manusia-manusia yang menolak agama dan menerima fahaman-fahaman dalam bentuk ideologi kekufuran yang menentang bahkan kewujudan Allah. Ada yang menentang Allah dari sudut hakikat perundangan, ada yang menentang Allah dari sudut menafikan kerasulan, ada yang menentang Allah dari sudut menafikan kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Dan hakikat yang sama juga berlaku pada alam yang kita tak nampak, alam yang dighaibkan pada kita, iaitu alam jin. Ada di kalangan jin yang beragama Yahudi, ada di kalangan jin yang beragama Kristian, Islam, dan agama-agama yang disebutkan selain daripadanya. Bahkan ada yang berideologi seperti yang disebutkan tadi. Dengan kata lain, luar daripada konteks agama. Dalam satu hadis Nabi yang jelas, Nabi menyebutkan bahawa umat Yahudi akan berpecah kepada 71
golongan. Umat Kristian akan berpecah kepada 72 golongan, dan Islam akan berpecah kepada 73 golongan. 72 hak lain semua karut, 72 hak lain semua sesat, 72 hak lain kata Piramli semua kelabu asap. Hak satu saja hak benar, hak satu saja hak betul, hak satu saja hak sahih, iaitu al-jamaah. Dan hari ini kita kenali sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks manusia berlaku demikian aliran-aliran ini, dan ini juga tidak terlepas daripada soal yang kita nak bincang pada malam ini. Jin-jin juga menganuti fahaman-fahaman, menganuti aliran-aliran yang sama. Maksud dengan kata lain, ada jin yang berfahaman Qadariyah, ada jin yang berfahaman Jabariyah, ada jin yang berfahaman Khawarij, ada jin yang berfahaman Murji'ah, ada jin yang berfahaman Mu'tazilah, dan fahaman-fahaman yang lain. Dan mereka juga mempunyai guru-guru di kalangan mereka. Mereka juga mempunyai pemimpin-pemimpin di kalangan mereka, dan di antaranya adalah penganut-penganut. Baik, bila melihat kepada konteks ayat tadi, kita perlu sedar yang jadi penghalang, yang jadi hijab dan perbezaan ialah alam dan dimensi. Sebab kita alam manusia, kita nampak perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan kemanusiaan kita. Hari-hari bila kita keluar daripada rumah, kita melangkah saja kaki ke rumah, macam-macam konteks yang Allah sebutkan ini terpampang depan mata kita secara jelas. Bila keluar saja, ada manusia-manusia yang beragama selain daripada Islam. Bila keluar saja, ada yang Islam tu sendiri munafik. Bila keluar saja jalan ni, temui umat Islam yang bersifat fasik. Bila lalu jalan ni, ada orang yang kafir, kufur dan ingkar kepada perintah Allah. Bila lalu lorong ni, ada yang menganut fahaman ni. Bila lalu lorong ni, jumpa yang aliran ni. Bila lalu lorong ni, ada yang menganut ideologi sekian-sekian. Dan ini memang jelas bagi kita. Tetapi alam satu lagi kita tak nampak. Alam satu lagi terhad dan dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berkata demikian, sesungguhnya Allah ini dengan Maha Pengasih, dengan Maha Penyayang. Memang kita akui dan tak pernah menafikan ada sebahagian manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang baik, mungkin kedudukan dan kedekatannya dengan Allah, yang mempunyai kesolehan yang tinggi, mungkin bertaraf wali. Ada sebahagian ini dibukakan hijab-hijab tersebut dan dinampakkan oleh Allah alam-alam dan dimensi-dimensi yang berbeza dengan apa yang kita hidup, dengan apa yang kita huni sekarang. Sekalipun memang informasi manusia tidak mampu untuk menangkap, tidak mampu untuk menduga tentang alam yang tak pernah dia lihat, tentang alam yang tak pernah dia rasa, tentang alam yang dia tak pernah masuk. Tetapi Allah sebagai pencipta manusia dan jin, Allah mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan yang layak sebagai Tuhan yang bersifat maha mengetahui. Dan dia juga menciptakan manusia, menciptakan jin dan kepelbagaian ciptaan-ciptaan yang lain yang sama-sama menghuni dengan dua konteks tadi di alam semesta ini dengan kehendak dan kudratnya. Allah lah yang paling mengetahui tentang sifat, tentang tabiat, alam-alam ciptaan dan makhluk-makhluk yang menghuni pada alam dan dimensi tersebut. Setakat ni tinggi sangat ke bahasa saya guna? Saya takut tak faham. Bukan tak faham, lambat ni. Ustaz dah pi 5 minit ke depan baru faham hak dia cakap 5 minit hak sebelum tu. Boleh ya? Boleh, insya-Allah, tak ada masalah. Baik. Maksud yang saya nak tadi ialah alam yang dimaksudkan ini kita tak mampu, tapi Allah Maha Pemurah. Dia mengutuskan para nabi, dia mengutuskan para rasul untuk memberikan penjelasan, memberikan penghuraian, memberikan penerangan.
kepada penganut-penganut terutamanya agama Islam dengan alam yang satu lagi. Sebab itulah kita ni atas dasar keimanan, kebanyakannya ialah perkara-perkara yang gaib dan tidak mampu dicapai dengan akal dan panca indera. Bila kita lihat konteks beriman kepada Allah, dia adalah suatu yang tak mampu untuk dicapai dengan akal, tak mampu untuk dicapai dengan rasional, tak mampu dicapai dengan saintifik sekalipun. Begitu juga dengan keberadaan malaikat, juga bersifat gaib ataupun kita sebut ghaibiyah. Juga hal-hal yang bersangkutan dengan qada dan qadar, ghaibiyah. Tentang hari kiamat, ghaibiyah. Bahkan tentang Nabi dan Rasul pun untuk dikaitkan dengan umat Islam di zaman ini adalah ghaibiyah. Ghaibiyah dari sudut mana? Kerana memang hakikatnya Nabi-Nabi dan Rasul yang diutuskan hidup sezaman dengan kaum masing-masing. Bahkan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hidup dengan sahabat-sahabat, hidup dengan musuh-musuh pada masa-masa tertentu, zaman-zaman tertentu yang ditakdirkan oleh Allah. Tetapi hari ini kita menerima perkhabaran, kita menerima cerita, kita menerima riwayat, kita menerima hadis, bahkan sekalipun kita tidak akan pernah diizinkan oleh Allah untuk melangkau dan melampaui zaman yang telah lepas. Jadi gaib di sini bagi kita orang Islam hidup zaman ni, dia bukan gaib pada sahabat-sahabat, gaib pada kita sebab kita tidak dilahirkan pada zaman Nabi-Nabi dan Rasul yang diutuskan. Begitu jugalah gaibnya tentang kitab. Nak kata gaib apa? Ustaz, Quran duk dengan kita, bukan tu maksud dia. Maksud gaib ialah bila ayat-ayat Taurat turun pada zaman Musa dan kaum dia. Nak cakap gaib bila ayat-ayat Injil turun pada Isa dan kaum dia. Nak cakap gaib bila Zabur turun pada Daud dan kaum dia. Nak cakap gaib bila Quran turun pada Nabi Muhammad. Kita tak hidup pun zaman tu. Kita tak ada zaman tu. Kita ditakdirkan Allah untuk hidup di zaman ni. Dan keenam-enam itu memang bersifat gaib. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia terkial-kial mencari solution, mencari jawapan dan penyelesaian yang tersendiri. Hak nyata ni jelaslah kita boleh cek. Hak nyata kita boleh kaji, hak nyata kita boleh analisis, hak nyata kita boleh uji kaji, hak nyata boleh buat percubaan, hak nyata boleh cari, hak nyata boleh gali. Kalaulah bayangkan Allah melalui peranan Nabi dan Rasul tak bagi maklumat, tak bagi informasi pada alam-alam yang satu lagi yang dikatakan gaib ni, agak-agak bagaimana kita nak dapatkan informasi, maklumat, ilmu dan pengetahuan di alam sana. Memang zero, memang kosong. Tetapi peranan paling besar melalui Nabi dan Rasul inilah menceritakan tentang hakikat-hakikat tersebut. Dan dia tidak akan sesekali mampu dicapai dengan akal, dengan daya intelek, dengan uji kaji saintifik dan juga dengan rasio rasional pemikiran. Kecuali keimanan yang hakiki, keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hari ini sekalipun orang-orang daripada kalangan etis, orang-orang daripada agnostik yang menafikan dan meragukan keberadaan dan kewujudan Allah, mereka minta pembuktian Allah itu ada, mereka minta pembuktian Allah itu wujud. Bahkan hari ini dari sudut saintifik memang kita tak akan mampu untuk menjelmakan, tak mampu untuk merupakan, tak mampu untuk menjisimkan, tak mampu untuk menjirimkan, tak mampu nak menjauharkan dan mengaratkan sekalipun tentang hakikat zat Allah. Dan ini hendaklah dipadu dengan soal keimanan. Kita yakin, kita percaya tentang soal ini, kewujudan dan keberadaan Allah. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang Allah bentangkan, bukan sahaja pada alam semesta yang maha luas ini, bahkan Allah suruh memerhatikan kepada batang tubuh kamu sendiri.
Dalam batang tubuh kita ini ada bermacam-macam fashion, ada bermacam-macam variasi, ada bermacam-macam ragam yang boleh mengeluarkan sumber-sumber dan ilmu untuk memastikan dan meyakinkan bahawa Allah itu benar-benar wujud dan the pure creator, pencipta yang hak dan mutlak bagi bukan sahaja manusia dan jin, tapi pencipta kepada keseluruhan alam semesta. Baik, kita tengok konteks ayat yang lain. Pukul berapa dah? Tak pukul 10 lagi tak? Tak pukul 9 lagi. Sebab main lewat, habis lewat sikit boleh. Okey. Ayat yang kedua berkaitan dengan jin ialah lihat kepada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 26 dan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Tu ayat 26. Ayat 27 Allah cerita pula tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. 26-27 pertama Allah menceritakan tentang hakikat penciptaan dan kejadian manusia. Walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami menjadikan dan menciptakan manusia, merujuk kepada konteks manusia yang pertama, iaitu bapa kepada keturunan segala manusia, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Min salsalin, daripada tanah liat yang kering. Min hama'im masnun, daripada tanah yang kental yang boleh berubah bau dan rasa serta warnanya. Maksudnya, bila kita nisbahkan ini pada kajian saintifik, unsur-unsur yang disebutkan dalam konteks kejadian manusia Hijr 26 adalah merujuk kepada sumber yang dinamakan sebagai oksigen. Hari ini Allah jadikan unsur kita daripada tanah tu macam-macam saintifik nama-nama yang keluar. Unsur tanah yang dijadikan kita ada unsur oksigen, diakui. Ada unsur karbon, diakui. Ada unsur hidrogen, diakui. Ada unsur nitrogen, diakui. Ada unsur ferrum, diakui. Ada unsur natrium, diakui. Ada unsur-unsur zat-zat anorganik ataupun anorganis, diakui. Bahkan bila dibentuk dan diprototipe sebagai jasad, Allah mencantumkannya dengan unsur lain. Inilah yang dinamakan sebagai ar-ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka mempertanyakan kepadamu tentang soal ruh, maka jawablah kepada mereka, ruh ini adalah termasuk daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilm illa qalilah, dan tidaklah diberi ilmu tentang persoalan ataupun hal tersebut kecuali teramatlah sedikit. Bukan tak bagi tahu langsung, bukan tak informasikan langsung, bagi tapi sedikit. Tetapi peratusan hak lebih besar banyak lagi dihidden, disembunyikan dan dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan roh dan alam gaib. Bila kita lihat konteks penciptaan manusia, dan kita bukan nak bincang pasal manusia, tetapi kita nak bincang tentang unsur jin. Wal jan, manakala jin itu khalaqnahu, dijadikannya oleh Allah min qablu, sebelum daripada tu. Maksudnya bila ayat ni berangkaian, jin ini diciptakan oleh Allah sebelum tu. Sebelum siapa? Sebelum buat Adam lagi. Maksudnya siapa dulu? Jin dulu sebelum manusia, jin dulu sebelum Adam. Min naris samun, daripada api yang sangat panas, yang mampu menerobos sampai ke liang bulu roma. Min naris samum. Baik, jin ini diciptakan daripada unsur api, manusia diciptakan daripada unsur tanah, dan malaikat diciptakan daripada unsur cahaya. Baik,
Boleh faham dah jin setakat ni? Kita bagi hak sederhana-sederhana dulu, hak detail pada keluaran-keluaran dan edisi yang lain lah. Yang kedua, tentang persoalan iblis. Iblis ni malaikat ke? Iblis ni manusia ke? Iblis ni dari kalangan jin? Hak mana? Hak mana Tok Ki? Jin ke manusia ke iblis? Padahal tanya iblis. Baik. Iblis ini ialah daripada kalangan makhluk Allah yang berasal daripada kalangan dan unsur jin. Iblis juga adalah unsur jin daripada kalangan jin. Dan ada juga ulama-ulama menyebut jin ini mempunyai, kita kata apa, rangkaian-rangkaian yang lebih luas, rangkaian-rangkaian yang lebih banyak. Ada ulama-ulama menerusi kitab masing-masing, ada kata jin, ada kata serpihan dia bin, ada kata serpihan dia jan, dan ada nama-nama lain. Baik, sebab kita terhad informasi dan ilmu tentang hal tersebut, kita biarkan ulama-ulama itu lebih berhak untuk membicarakan tentang soal ilmu yang mereka mempunyai kepakaran dan keahlian padanya. Bila sebut tentang iblis tadi, dan ini sememangnya sudah digarapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah. Dalam surah Baqarah Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa iz qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat-malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam, merujuk kepada manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam, illa iblis, kecuali iblis, aba, dia enggan, wastakbara, tambah pula dengan takabur dan kesombongan, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di kalangan manusia-manusia yang kafir, kufur dengan arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akibat melanggar arahan dan perintah Allah dari sudut supaya bersujud kepada Adam, maka iblis dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh lebih itu, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalau keluar daripada segala kenikmatan, kemurahan dan kesenangan yang dia pernah kecapi sebelum ini. Akibat apa? Akibat kufur, akibat ingkar. Dan iblis sememangnya adalah daripada kalangan jin itu sendiri. Itu konteks surah Al-Baqarah. Dan ayat yang hampir sama berulang bila Allah rakam dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Siapa yang selalu baca Kahfi, disunnahkan setiap hari Jumaat, malam Jumaat tu selalu akan jumpa ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa liz-zalimina badala. Al-Kahfi ayat 50. Sama macam tadi, dan tatkala kami berfirman kepada para malaikat supaya mereka ini bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, fasajadu, mereka semua sujud kerana taat akan perintah dan arahan Allah, illa iblis. Dan kali ini Allah ceritakan tentang hal tersebut, wa kana minal jin, dan iblis ini termasuk daripada golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Tadi Allah guna kafirin, kali ini Allah guna fafasaqa. Fafasaqa inilah terhasilnya kalimah fasik. Apa maksud fasik? Ingkar. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia telah mengingkari arahan-arahan dan perintah-perintah daripada Tuhannya.
afatattakhizunahu, ni tengok arahan Allah, afatattakhizunahu wa zurriyatahu, adakah kamu hai manusia akan mengambil dia ataupun menjadikan dia, hu tu kembali kepada iblis, wa zurriyatahu, adakah juga kamu akan mengambil keturunan-keturunan anak-anak cucu daripada kalangan iblis ini, auliya amin duni, sebagai sahabat-sahabat karib bagi kamu. Adakah kamu nak menjadikan iblis ataupun adakah kamu nak menjadikan keturunan anak cucu iblis ni sebagai sahabat karib bagi kamu? Aulia, iaitu sebagai pemerintah, sebagai pelindung kamu, min duni, selain daripada aku. Ini penegasan daripada Allah, wahum lahum aduwum, wahum lakum aduwun, dan mereka ini di sisi kamu adalah adu, adalah musuh. Dan ayat lain banyak Allah cerita bila ada keterkaitan dengan iblis, dia tambah aduwum mubin ataupun aduwam mubin, musuh yang nyata, musuh yang jelas, musuh yang pasti. Hak ni tak perlu cari, hak ni tak perlu cek, hak ni tak perlu analisis. Hak ni Allah cerita secara terus, secara jelas, musuh utama, musuh nyata, musuh pasti iblis dan segala anak cucu keturunan dia dan pengikut-pengikut dia. Bi'saliz zalimina badala, maka amat buruklah bagi orang-orang yang menzalimi dirinya, iaitu menggantikan Allah sebagai pelindung dan wali sebenar kepada iblis dan anak-anak cucu dia sebagai pelindung selain daripada Allah. Dan hal ini sememangnya sudah banyak berlaku. Hal konteks berhubungan dengan iblis, hal konteks berkolaborasi ayat moden hari ini dengan iblis, hal bersekongkol dengan iblis, hal mengikat perjanjian dengan iblis, hal menyatakan kesetiaan dengan iblis, bukan berlaku hanya zaman ni, bukan hanya berlaku pada zaman tok nenek kita sebelum ni, bahkan lebih jauh dia sudah berlaku ketika fasa penurunan nabi-nabi dan rasul lagi. Maksudnya ada pada zaman dahulu di kalangan pemerintah, di kalangan raja, di kalangan pemimpin yang melakukan komplot, perjanjian, persetiaan, konspirasi dan kolaborasi dengan syaitan-syaitan dan iblis. Ada yang semata-mata untuk mengekalkan pengaruh, ada yang semata-mata untuk mengekalkan pemerintahan, ada yang semata-mata untuk mengekalkan pengaruh di kalangan pengikut-pengikut mereka supaya tidak lari, supaya tidak terhindar kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Ada yang mahu menjadikan setiap kali pengikut-pengikut mereka ini menentang di belakang, tetapi bila berhadapan, bila bertentang mata dengan mereka, jadi apa? Jadi blur, jadi bodoh. Luar istana pemerintah, kita mesti lawan, kita mesti tentang, kita mesti cincang, duduk depan dia. Pasal apa? Ada bantuan iblis, ada kerjasama iblis, dan ini berlaku dan sudah diriwayatkan oleh banyak-banyak kitab. Mereka bersekongkol atas dasar apa? Meminta bantuan, meminta kerjasama, campur tangan iblis dalam soal urusan kehidupan mereka, dan mula menafikan dan membelakangkan Allah, Rasul, kitab dan suruhan-suruhan dalam agama yang lain. Dan otomatik inilah yang akan minta diperjanjikan oleh iblis sekiranya mahukan kerjasama dan pertolongan daripadanya. Sebab ini adalah dendam lama yang masih tak akan hilang dan padam daripada kenangan dan hayat kehidupan iblis. Sebab sebelum dia turun ke bumi, selepas dilaknat oleh Allah, dia minta pada Allah untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Bagi dia, kerana Adamlah dia dilaknat Allah, kerana Adamlah dia dimurka oleh Allah, kerana Adamlah dia diturunkan daripada syurga dan hilang rahmat dan kenikmatan daripada Allah yang dia rasa dan dikecapi sebelum ini di kalangan malaikat.
Dan dendam ini harus dilunaskan bukan sahaja dulu, bukan sahaja zaman tok nenek kita, bukan sahaja zaman sekarang, bahkan harus dilunaskan sampailah hari kiamat tiba. Sekurang-kurangnya dengan bahasa yang mudah, kalau Allah nak menghukum dan menghumbang aku ke neraka, aku tidak pernah kesepian dan keseorangan, kecuali bersama manusia-manusia yang sudah aku sesatkan, yang sudah aku selewengkan dari kalangan anak-anak cucu Bani Adam. Dan bila Allah sebut dia musuh yang nyata, berusahalah untuk hindari diri kita daripada bersamanya di neraka kelak. Apa yang kita nak cari hari ini ialah keimanan, redha, maghfirah, pengampunan, rahmat daripada Allah agar terhindar daripada golongan-golongan yang cuba dikaut, golongan-golongan yang cuba dirapatkan bersama dengannya sebelum tiba timbangan dan mahsyar Allah di hari kemudian. Baik, bila ini sudah nyata dan jelas bagi kita, apa sambungan ayat ni? Wahum lakum aduun, jelas, bi'sa lidzalimina badala. Maksudnya teramat malanglah, teramat buruklah bagi manusia-manusia yang menzalimi diri mereka. Kenapa Allah anggap perbuatan mereka ni buruk dan menzalimi? Kerana mereka telah menukar kriteria tadi. Allah yang jadi pencipta, Allah yang patut mereka ibadahi, Allah yang mereka patut patuh, tunduk, rukuk dan sujud, mereka telah tukar menggantikannya sebagai iblis. Hari ini mereka tak taat lagi pada Allah, tapi taat pada iblis. Tak ikut lagi arahan Allah, ikut arahan iblis. Mereka tak tinggal larangan Allah, tetapi mereka melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dalam agama. Hak ni paling malang, hak ni paling zalim, hak ni paling buruk. Dan untuk kita menceritakan dengan sedetail-detailnya tentang soal perjanjian, tentang soal hubungan dan konteks zaman dulu amatlah besar dan luas. Tapi hak dekat dengan kita zaman tok nenek moyang kita. Oi, kita tengok hebat bila mana orang-orang tua kita dulu hak bersekongkol dengan iblis, buat perjanjian dengan setan ni semata-mata untuk apa? Kadang-kadang ada yang mereka buat perjanjian dengan iblis dan setan ni bukan untuk mencelakakan orang lain, bukan untuk menjahanamkan orang lain, bukan untuk menghapuskan orang lain, tapi kadang-kadang ada sebilangan tu semata-mata untuk sebagai penjagaan dan perlindungan serta kemudahan-kemudahan yang lain, etc. etc. Ada yang bela sesuatu dari sudut kalangan makhluk-makhluk tu, kadang-kadang nak jaga bendang je, ada hak nak jaga kebun, ada hak nak jaga tanah, ada hak nak jaga rumah dia sewaktu dia musafir atau sewaktu dia keluar daripada kampung. Tu sebab kadang-kadang orang tua dulu dia sebutlah, boleh digunakan teori ni atau tidak. Kalau nak tahu tuan rumah tu jenis ada pembela atau tak, kalau dia tinggal rumah berminggu-minggu, berbulan-bulan tu, kalau kita kira tinggal tu penuh lah daun-daun pokok jatuh depan rumah. Tapi bila kita lalu macam ada orang sapu je tiap-tiap hari, licin, tak ada sampah, tak ada daun kayu, padahal pokok penuh. Takkanlah tinggal rumah berminggu berbulan satu daun pun tak pernah luruh, satu daun tak pernah jatuh. Ataupun anak cucu dia rumah sebelah, kampung sebelah mari sapu tengah malam, wallahu alam lah tu, kalau dia rajin sangat. Itu contoh orang-orang tua dulu detect. Ada hak jenis bela hantu raya, jenis bela polong ni, orang kata walaupun dia berjalan kok belakang kita jelek dia tahu kan. Tu cerita-cerita orang tua. Oi, hang jelek kat aku kah tadi? Maksudnya kalau orang biasa takkanlah kita nampak apa yang dilakukan oleh orang lain, perbuatan orang lain di belakang kita dalam masa mata kita duduk ni. Baik, contoh-contoh yang saya nak bagi. Ada yang orang gunakan, kalau konteks negeri saya Kelantan dia sebut hala. Hala ni macam dia jelmaan rimau, jelmaan macam rimau kumbang, rimau bintang tu, dia ni biasa guna untuk perjalanan lah. Maksudnya perjalanan hak jauh dia tunggang benda tu lah.
Sebab tu kadang-kadang dulu orang tua bercerita, kita kan dulu tak ada WhatsApp, tak ada telefon, tak ada kenderaan. Bila nak adakan kenduri, kendara ke apa, jemputlah anak beranak. Jadi bila mari Tok Wan jemputlah, pergi ke rumah. Tak apalah. Tapi kawan tu naik basikal. Tok Wan ni dah lah tua, dah lah urat-urat pengkenduk habis dah, nak berjalan pun payah. Kawan tu sampai kat rumah, dia dah ada dah. Dia pergi rumah Tok Wan dengan basikal, balik pun dengan basikal. Tapi bila dia balik sampai rumah, tak singgah ke lain, Tok Wan hak dia jemput tadi duduk depan rumah dah. Maksudnya dia naik apa? Dia naik benda tu lah. Ini dalam konteks hak bukan nak mencelakakan dan menjahanamkan orang lain. Nisbah paling mudah, dia buat benda ni untuk memudahkan urusan kehidupan dan seharian dia. Ada. Kalau orang mari kacau kebun dia, bendang dia, tanah dia, hak ni dia cuma menakut-nakutkan. Contoh kata Toki nak pi pecah rumah, lari Toki tu lah. Boleh faham? Okey. Dan ada juga yang lebih pada tu. Ada konteks nak suruh kebal, ada konteks nak suruh orang tikam takluk, ada konteks kalau orang tembak peluru berderai pun relax saja, walaupun tak pakai baju kalih peluru. Ini saya nak cerita salah satu konteks yang berlaku. Jadi kita tak mau sebutlah daerah mana, negeri mana, nama-nama individu yang terlibat, tapi ini adalah cerita yang pernah berlaku. Dulu ada seorang tua dan dia mengamalkan satu ilmu hitam yang hari ini kita panggil ilmu kepala taib. Pernah dengar? Ilmu kepala taib. Ilmu kepala taib ni memanglah mengikat perjanjian dan bersekongkol dengan syaitan. Jadi kemuncak ilmu kepala taib ni sebenarnya nak suruh kebal lah. Maksudnya orang tikam, orang tetak, orang cucuk, orang takik takluk. Kalau orang tembak pun tak lepas. Baik, cara nak beramal dengan dia antaranya ialah ilmu kepala taib ni dia kena mandi sekali saja sebulan. Maksudnya bila? Hari terakhir dalam bulan tersebut. Contoh kita kata Januari, 31 Januari baru boleh mandi. Kalau Februari 28 hari bulan baru boleh mandi. Kena tahun tu tahun lompat 29 baru boleh mandi. Lepas tu kalau setiap kali dia nak qada hajat, buang air besar, taib yang pertama, sebab tu nama ilmu kepala taib. Kepala hak mula-mula tu kita berak kena tadah, ambil umpal-umpal dengan jampi serapah mantra dia, kena lumuk dan sapu seluruh badan. Tak kira lah kalau berak kata 3 kali lah dia buat benda tu. Kalau sebulan tu 100 kali lah dia buat benda tu. Tetapi yang jadi masalahnya, orang macam ni kena hidup jauh dan berasingan lah sikit. Dia bukan jenis orang kedai kopi. Bayangkan orang kedai kopi, hak dia duk lumuk taik 29 hari tu, hak tak mandi, bayangkan dia pergi kedai kopi lagu mana. Awak hang ni macam bekas terjun jerumuh dalam loji taik ke apa ni. Maksudnya dia kena duduk jauh-jauh, terasing sikit. Jadi hari 30 lah baru boleh bersih diri dia. Lepas tu masuk 1 bulan dah gutulah. Jadi orang yang mengamal ilmu ni kebal. Dan untuk menambah kekebalan dia, bila dia masuk pecah rumah orang, nak merompak ke, pecah rumah ke, ambil barang ke, kalau masa dia lakukan perompakan tu dia rasa nak buang air, duk tengah ambil emas, duk tengah ambil apa, rasa nak berak. Jadi nak bagi mujarab lagi, nak bagi power lagi, kena pi ke dapur, ambil pinggan, ambil kepala taik pertama, letak dalam pinggan, kena letak atas meja tuan rumah. Lagilah tuan rumah tak boleh nak buat apa. Tuan rumah sedap terkebir-kebir pagi hari, isteri pi awak kerja, dia bangun lewat subuh gajah, buka tu kemamai dah, sandwich hari ni sedap sungguh. Contoh, boleh faham Baik, ditakdirkan Allah. Memang kerja dia hak utama ialah curi kambing, curi lembu, curi jenis binatang-binatang ternakan. Biasa bila sebut curi ni belakang orang, tapi hak ni curi depan tuan je. Tuan duduk depan pun cabut pelunggui tu. Sini orang panggil apa pelunggui tu? Hak kita pijak tu. Tumpang.
Humang. Ikutlah apalah sini. Maksudnya tahulah benda tu. Jadi cabut depan tuan. Tuan nak marah, pi takik. Tak rasa apa. Pi cucuk, pi tikam pun, buat dak. Jadi bila Allah nak tunjukkan iktibar dan pelajaran, kebaik macam mana pun satu hari, mungkin penat daripada aktiviti dia, dia tertidur atas wakaf. Ingat tak dulu kalau kita kat kubur-kubur kita ada wakaf boleh usung tu. Kalau ada kematian baru usung situ tak, kita baca Quran, tahlil. Ada kematian tempat lain usung wakaf tu. Jadi dia tertidur atas wakaf tu. Takdir Allah, kalau dulu Namrus Allah hukum dia dengan nyamuk, hak ni Allah hukum dia dengan semut. Semut masuk dalam telinga. Semut masuk dalam telinga menggelupuk. Berapa ekor wallahu alam lah. Kalau sekok pun Allah nak hukum, itulah jadi dia. Menggelupur, akhirnya membawa maut, mati. Dengan asbab musabab tu. Jadi bila mati ni, orang kampung tahulah, memang tak mau ambil campur dah. Tahu dah dia perangai lagu ni. Tahu dah dia duk bersekongkol dengan iblis setan. Jadi tu imam ni, sebab ramai orang tak mau terlibat, apatah lagi nak ziarah, nak mandi, nak kafan, nak tanam lepas pada ni, hubungi anak-anak. Anak-anak balik pun memang dah tahu dah perangai bapak dia. Anak-anak dah panjang bercakap, anak-anak dah panjang nasihat, bagi saranan tu, suruh tinggal, suruh bertaubat, suruh apa. Apa jawapan anak-anak? Apa yang tu imam nak buat kat bapak kami, tu imam buatlah. Kami tak mau ambil tahu dah pasal dia. Tu imam nak buat apa, buatlah. Jadi anak ni pun lepas cakap macam tu, terus tinggalkan kampung, hal masing-masing. Jadi atas dasar saudara sesama agama lah, hak dia buat lagu tu pun. Jadi uruskanlah bersama orang-orang, fardu kifayah kan. Jadi mandikan dia. Hatu tu tak payah ceritalah. Tengok filem apa? Apa Tok Adi kan? Tok Adi lah, ada murid-murid baru tu tahan bau busuknya, benda-benda yang menjengkelkan, benda-benda yang mengaibkan tu tak payah ceritalah. Jadi sampai tahap disembayangkan apa? Nak buat turun ni. Masalahnya bila tu imam suruh kepada penggali kubur kampung tu, seorang pun tak mau gali kubur dia. Minta maaf tu imam. Kalau orang lain mungkin lagi kami ada perkiraan, tapi untuk mayat dia, sorry lah, kami tak mampu. Kami tak mau terlibat. Jadi inilah Allah nak tunjuk. Kadang-kadang Allah bagi keistimewaan kemuliaan, dan kadang-kadang juga Allah menghukum dan menghina manusia, walaupun pada saat-saat seperti segenting itu. Sampai tahap bagaimana mayat dikebumikan, tak ada orang sentuh. Siapa yang sentuh dia? Kes. C-A-S-E. Tahu tak kereta kes hak kuning tu? Depan penyodok, belakang hak cangkuk tu. Last kali gali kubur, guna benda tu saja. Panggil seorang, upah 150, krek, sambil ada orang duk kawat. Okey, tepi sikit, kanan sikit, dalam, okey, boleh dah. Last kali buat turun mayat macam mana? Guna tu juga. Benda itulah angkat mayat, benda itulah letak mayat. Cuma hak rasa sedih dan terharu, mungkin Allah bagi lagi ihsan dalam hati tu, tolong terjun turun, perbetulkan kedudukan saja. Takut dengan keren tu memang tak betul lah. Jadi turun perbetul-betulkan. Kampus pun siapa kampus? Keren je tolak tanah, brek. Keren juga prek. Kita nak Allah hina kita sampai tahap tu. Memang kita tak mau. Tetapi inilah contoh. Inilah iktibar. Inilah pengajaran yang Allah nak tunjuk kepada manusia-manusia yang berpaling dan membelakangkan hukum-hukum, soal-soal perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Bahkan ini yang kita tahu. Di luar pengetahuan kita mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih teruk, ada yang lebih sadis, ada yang lebih ngeri daripada ni, wallahu alam. Dan ini adalah sebahagian daripada rentetan kehidupan perjalanan manusia.
Yang jelas, jangan sesekali menjadikan iblis dan segala anak cucu keturunan sebagai pelindung, pemerintah dan sahabat bagi kita. Okey. 9 suku dah. Kita habislah konteks ketiga. Ketiga, setan. Lah ni jujur saya tanya, bila sebut setan hari ni, duk bayangkan siapa setan tu? Siapa setan tu? Setan dengan iblis tak sama ke Ustaz? Sinilah hak ulama duk bahas tu. Takut jadi kekeliruan di kalangan umat dan orang awam. Takut jin pun tak tahu, iblis pun tak tahu, setan pun tak tahu. Tapi biasa orang keliru ni antara sama je Ustaz. Kadang-kadang orang panggil iblis, kadang-kadang orang panggil setan. Setan ni ialah golongan-golongan yang ingkar. Dia bukan sahaja daripada kalangan jin, dia juga dari kalangan manusia. Bila sebut setan, ialah golongan-golongan makhluk Allah yang ingkar. Dari kalangan jin pun setan, dari kalangan manusia pun setan. Sebab tu kita selalu jumpa dialog-dialog dan skrip setan ni dalam filem Piramli, terutama Labi. Setan, Haji Bakhil tak? Maksudnya betul dah tu. Maksudnya siapa-siapa yang ingkar perintah, mungkin merujuk pada skrip tu, ingkar perintah tuan dia, ingkar perintah majikan dia, dia panggil setan. Dari sudut keagamaan, mana-mana makhluk yang ingkar pada Allah, baik dia jin, baik dia manusia, dia adalah layak untuk digelar dan dipanggil dalam skop syaitan. Mana bukti dia? Bukti dia bila kita rujuk dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 112, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Baik, bila kita lihat ayat ni, Allah kata apa? Wa kadzalika ja'alna, dan begitulah ketetapan yang kami menjadikan likulli nabiyyin aduwa, tiap-tiap bagi seorang nabi itu aduwa, adanya musuh-musuh bagi mereka. Bagi tiap-tiap nabi yang namanya utusan Allah ni, Allah jadikan pada mereka musuh-musuh yang akan dan bakal menentang mereka, menafikan kenabian, menafikan arahan, menafikan perintah-perintah daripada mereka. Dan ini berlaku sejak pengutusan dan penurunan nabi-nabi dan rasul. Memang kebanyakan peratusan yang besar nabi-nabi ini ditentang oleh kaum dan umat masing-masing. Bukan kata tak ada yang ikut, bukan kata tak ada yang beriman, tetapi bilangan pengikut dan beriman jauh lebih kecil berbanding dengan golongan yang menentang. Wahai syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Ini Allah sebut sendiri, telah berlaku ketetapan bahawa dijadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuh bagi nabi itu? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi ada kalangan manusia yang digelar setan, ada daripada kalangan jin yang digelar setan. Bagaimanakah sifat-sifat untuk melayakkan jin atau manusia ini digelar setan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli illa ghurura, yang mana mereka ini saling meniupkan dan membisikkan di antara satu dengan lain. Zukhrufal qawli, kata-kata kedustaan dan kenistaan yang dihiasi dengan susunan ayat yang indah dan cantik. Ghurura, tapi sebenarnya dia dipenuhi dengan penipuan, kekejian dan kenistaan. Jadi hari ini ramai di kalangan manusia sebagai contoh menggunakan ayat-ayat yang indah,
menggunakan ayat-ayat yang bagus, menggunakan ayat-ayat yang berbunga, menggunakan ayat-ayat yang berpuitis. Untuk apa? Tujuan untuk mencari pengaruh, tujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mendekati, memberikan sokongan, memberikan kerjasama dengan dia. Walhal dalam masa yang sama, dia ialah manusia-manusia yang membelakangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang membelakangkan kitab-kitab dan Rasul Allah, manusia yang membelakangkan hukum-hukum syariat-syariat dan perundangan Allah. Tetapi ada di kalangan manusia-manusia yang dibisikkan dengan bisikan dan seruan-seruan tadi boleh menjadi melakukan kerjasama, melakukan persetiaan dan perjanjian dengan mereka. Hari ini sebagai contoh jelas pada hadis yang Nabi sebut tadilah, antara kumpulan yang sesat dengan kumpulan yang benar, baik atas nama Yahudi, Kristian dan Islam, banyak hak benar ke banyak hak sesat? Hak sesat 72, hak sungguh 1 je. Ini bukti bahawa jin dan manusia ni suka membangkang. Jin manusia ni suka ingkar. Jin dan manusia suka melanggar janji dan perintah serta arahan daripada Allah. Ini bukti secara dalaman dan meyakinkan bila kita melihat kepada harfiah dan literal hadis tersebut. Ramai manusia yang suka cari jalan kesesatan dan penyelewengan daripada jalan yang hak, benar dan sahih. Walaupun demikian, bukan hanya berlaku kepada manusia, jin pun sama. Hak jin tu bentuk-bentuk macam perjanjian tadilah. Nak jadi hebat lah kononnya, nak jadi kuat lah kononnya, nak jadi penjaga lah kononnya, nak jadi pemimpin lah kononnya, nak bagi cepat berjalan lah kononnya, nak terbang lah kononnya, nak berjalan atas air lah kononnya, sampai sanggup melakukan persetiaan dan perjanjian dengan musuh-musuh yang Allah dah sebut jelas nyata bagi kamu, dan kamu dengan rela untuk menafikan dan membelakangkan Allah. Zukhrufal qaul, memang ayat cantik-cantik, memang ayat bagus-bagus, memang ayat indah-indah, tetapi kadang-kadang puitis dan berbunganya ayat tersebut boleh menjahanam dan menyerumuskan kamu ke lembah kesesatan dan penyelewengan di dalam beragama. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan soal akidah, berkaitan dengan soal syariat, hukuman dan perundangan daripada Allah. Bila orang yang membelakangkan akidah dan syariat ni, kita masih lagi ke mengharapkan baiknya etika, baiknya adab, baiknya akhlak pada dia. Kita masih lagi kah mengharapkan orang yang membelakangkan Allah, membelakangkan akidah, membelakangkan keimanan, membelakangkan syariat, masih lagi kah kita mengharapkan kebaikan pada etika, adab dan akhlak dia? Sorry, no way. Tidak. Dan Allah sebut pada penghujung ayat, fazarhum wahum yamtaru. Dan ingatlah, biarlah mereka. Dan sebelum itu juga Allah menyebut walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Dan kalau Allah berkehendak, Allah mengkehendaki, pastilah mereka tidak mampu untuk melakukan demikian. Kalau Allah nak, Allah boleh tahan. Kalau Allah nak, Allah boleh blok daripada bisikan-bisikan mereka, sama ada jin dan manusia. Allah boleh blok, Allah boleh tahan untuk menyelamatkan manusia-manusia agar jangan terpedaya. Tetapi Allah membiarkan mereka dengan kata-kata mereka yang dipenuhi dengan kedustaan dan penipuan. Sebab ini adalah ujian. Kita sekarang ni duduk di dunia ni ialah medan ujian. Dan bila kita diuji oleh Allah, kita seharusnya bersedia untuk ujian tersebut.
Dan Allah dah membekalkan segala-galanya untuk menghadapi ujian di dunia dalam bentuk penurunan Nabi-Nabi dan Rasul melalui kitab panduan masing-masing. Kadang-kadang ada orang mempertanyakan dan mempersoalkan, banyak dah perkara yang tak betul berlaku Ustaz, banyak dah perkara yang teruk berlaku Ustaz, pasal apa Allah ni tak ubah? Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang. Bila dia tengok banyak dah kesesatan, Allah tengok banyak dah penyelewengan, Allah tengok banyak dah hak teruk, Allah kan cuma boleh sebut kun fayakun, jadi baiklah. Boleh jadi baik Ustaz. Kalau lagu tu apa guna namanya ujian? Kita ni kan tengah diujikan. Sama macam kita duduk sekolah. Sebagai guru, untuk bagi lulus ujian, kita kata kat murid-murid, okey murid-murid, baca buku teks, tajuk sekian-sekian, muka surat sekian-sekian, insya-Allah akan masuk periksa. Lebih-lebih lagi yang buat soalan tu ustaz sendirilah. Lagilah bagi tahu dah. Dah dalam keadaan bagi tahu nak masuk hak mana, muka surat berapa, tajuk apa, unit apa, topik apa, tiba-tiba masih ada lagi. Solat 5 waktu yang dibajikkan kepada umat Islam ialah 5 kali sehari, 4 kali sehari, 6 kali sehari, 10 kali sehari. Banyak hak jawab 5, tapi mustahil ada hak jawab 6? Tak mustahil. Ada hak jawab 4? Tak mustahil. Ada hak jawab 10? Tak mustahil. Maksudnya hak salah lah. Sebab apa? Sebab dia ni mengabaikan pembelajaran waktu dalam kelas. Orang hak nak lulus, hak nak berjaya dapat sijil, dia tumpu. Ni ujian, aku mesti dengar ustaz mengajar dalam kelas, aku mesti tumpu pada perkara-perkara yang ustaz tebuk. Penting ni, topik apa, unit apa, muka surat berapa ni, agar aku lulus. Bagi orang duk dalam kelas, duk main, duk bercakap, duk mengabaikan hal-hal ni, dia tak tahu topik apa, aku rasa aku baca semua boleh ingat. Last sekali solat 5 waktu jadi 10 waktu. Kita berjalan dalam celah-celah dan lorong peperiksaan. Tapi macam itulah kita. Bukan kata lalu tu, oh, bukan 10, bukan 10, 5, betulkan 5. Kita buat ke kita tak buat? Kita tak buat. Ni ujian. Kalau betulkan macam tu, semua luluslah. Kalau lagu tu tengok teruk sikit, kun fayakun baik. Tengok sikit sesat sikit, kun fayakun bagus. Lepas tu siapa nak huni neraka? Maksudnya otomatik ujian kita ni ada murid yang lulus, ada murid tak lulus. Lulus atau tak lulus bergantung kepada penghayatan, penerimaan dan pemahaman sewaktu dalam kelas. Begitu juga lulus tak lulus kita, sama ada syurga ke neraka, bergantung kepada keyakinan, keimanan dan kefahaman tentang agama suatu hidup atas dunia. Tu konteks dia. Baru nama ujian. Kalaulah ujian murid salah nak perbetul, tak ada guna buat ujian. Lalu kok tu salah, C. Lalu kok ni salah, B. Lalu kok ni salah, A. Oh, aku berbanggalah dengan pencapaian murid-murid sekolah aku, terutama mata pelajaran pendidikan Islam. Tak pernah sebelum ni lulus 100%. Bangga kepala otak apa lagu tu? Tak lulus lah. Maksudnya di sinilah jadikan pengajaran. Bila tak lulus periksa, tak boleh periksa lain ke? Atas dunia boleh periksa lain. Tak puas hati lagu ni. Semua orang lulus kecuali kami 2 orang ni. Malu kat orang ni. Nanti ujian seterusnya mesti belajar sungguh. Masih ada lagi peluang. Sama macam orang test lesen kereta motor. Ada yang lulus, ada yang tak lulus. Tak lulus, sini aku buat silap. Masa corner ni aku tak lipat cepat. Lepas ni lipat cepat, lulus. Tapi bila kita dah diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dihimpun di masyar, boleh minta lagi tak peluang tu? Sikit-sikit lah. 2 tahun boleh tak hantar balik? Semayang memang tak tinggal dah ni. Puasa full. Bukan kata bulan Ramadan, bulan lain pun kami puasa. No, sorry.
Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah Allah sebut apa? Maliki yaumiddin. Allah sebut Maliki yaumiddin. Kita tengok kul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada makna-makna yang berbeza. Rabb nas bentuk lain, malikin nas bentuk lain, ilahin nas bentuk lain. Tapi dalam konteks bila Allah bercerita tentang hari kiamat yaumiddin, Allah guna malik, Allah tak guna rabb, Allah tak guna ilah. Rabb dengan ilah waktu kamu hidup atas dunia. Rabb Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menjagakan kamu. Kadang kata kita nisbah seorang ibu yang mengendongkan kamu, yang dukung kamu, yang mengelakkan kamu, yang bagi makan, yang bagi minum, yang ambil cara hal seorang ibu terhadap bayi. Macam itulah Allah buat pada kita dari sudut Rabb. Hal soal rezeki dan seumpama dengan. Dari sudut ilah, waktu atas dunia lah Allah minta kita beribadah dan mengabdi pada dia. Dari sudut Tuhan yang layak untuk disembah oleh makhluk dia. Bila mari hari akhirat, sebab itulah paling sinonim dan paling tepat Malik dia guna. Bila Malik, raja, penguasa, inilah masa untuk menghukum dengan adil dan saksama walaupun sebesar satu biji zarah. Duduk sana bukan kata, oh nak rob lagi, tak apalah, kesian kat kamu. Semayang pun terlupa 5 rakaat je, baliklah ke dunia sat, penuhkan 5 rakaat, nanti beratok balik. Ada lagi tak? Tak ada. Kesiannya kamu tak ingat, kesiannya kamu lupa, kesiannya kamu tersesat, kesiannya kamu selewa. Sorry. Ilah nak semayang, alang-alang aku ingat tertinggal lah 10 rakaat atas dunia dulu, beratok nak tunggu nama ni, bolehlah kot semayang dulu 10 rakaat. Agak-agak nak semayang lagi tak pada masyar? Tak ada nak fikir soal semayang dah. Walaupun kita tu ahli solat, agak-agak waktu ni kalau kat dunia dulu dah maghrib ni 3 rakaat dulu lagu mana? Geng-geng kita lawan azan dulu, speaker tak ada pun, contoh tak ada. Tapi Malik paling sesuai, Rabb dengan ilah Allah dah tunaikan sepenuhnya pada kita. Sekarang dia akan bertindak sebagai penguasa, raja yang akan menjalankan hukuman dengan seadil-adilnya. Jadi nak tunggu hak tu, jadi ambillah atas nama Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, atas nama Rabb dan ilah tadi, penuhilah tuntutan Rabb dan ilah dalam setiap segenap aspek kehidupan beragama kita. Jangan sampai bila kita berhadapan dengan Allah, bila dia dah bertukar jadi Malik, tidak ada ertinya lagi sebuah penyesalan. Menyesal juga 9,5 lah ni. Boleh berhenti lah tu, buat pertama kali tak? Boleh faham tak malam ni? Apa dia iblis, apa dia jin, apa dia setan? Hakikatnya harap-haraplah dengan ilmu yang tak seberapa, ilmu yang sedikit, kekeliruan yang bermain di minda kita sebagai orang-orang awam biasa sudah terjawab dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.